Apabila Rusia dengan Ukraine berperang, harga roti canai naik. Kenapa harga roti canai naik? Agak-agaknya. Saya pun, apabila mereka berperang, saya pun macam gaduh kepala. Kenapa Rusia dengan Ukraine berperang, harga roti canai naik? Antara sebabnya adalah Rusia pengeluar gas dan minyak. Apabila harga gas dan minyak naik, apa yang akan berlaku? Harga diesel akan naik. Apabila harga diesel naik, apa yang akan berlaku? Harga makanan semuanya akan naik. Selain daripada itu, tepung pun, gandum. I think gandum is from Ukraine. I think Ukraine is one of the biggest gandum exporters atau pengeksport yang terbesar untuk gandum. Apabila Rusia dengan Ukraine berperang, tiba-tiba harga gandum pun naik. So, harga diesel dengan harga gandum naik. Apabila kedua-dua ini naik, harga roti canai naik. So, guys, kalau ada peperangan, okey, dalam kata pendek lah. Kalau ada peperangan, ada kemungkinan harga barang-barang naik. So, untuk menjaga duit kita atau untuk menjaga nilai wang kita, tolong melaburlah wang kita.